Hai, Assalamualaikum. Welcome to Jaja. Alhamdulillah, hari ni hari yang ke-11. Kiranya hari yang kedua di Madinah. Hari ni ada ziarah dalaman. Kiranya kita akan naik bas kejap pergi ke kedai coklat, and then akan turun dan berjalan di sekitar kawasan masjid lah. Kita pergi ziarah kita. Ini Ajwa Alia. Ajwa ada dua grade, tak ada A, B, C, D, tak ada. Grade A nama Ajwa Alia. Grade B bukan Madinah, jauh Madinah 500 km, tak ada khasiat. Ajwa Alia apa khasiat? Hadis Rasulullah cakap 7 biji makan lepas subuh, ubat sihir, ubat racun. Kalau kamu makan niat apa, Allah bagi syifa insyaAllah. Itu cerita Ajwa Alia, hitam bulat, Ajwa tak ada panjang. Kalau besok bagi ladang kurma, lusa bagi ladang kurma, tanya Ajwa Alia berapa harga? 80, 70, 90. Kedai Amal Bab sekilo berapa harga? 50 rial. Kalau Ajwa biasa berapa harga? 25 rial. Okey, Ajwa Alia 50. Okey, ini hitam panjang nama apa? Mariami. Bukan Mariana, Mariami. Mariami sekilo berapa harga? 40 rial. Kurma Madinah juga 1 kilo 40 rial. Okey, ini kurma dalam plastik, kurma dalam ada badam. Macam mana masuk badam? Bukan gigit ini macam tak. Mesin buka, biji buang, masuk badam. 1 kilo berapa harga? 40 rial. Sekarang saya mau cerita kacang. Dari Kelantan lah. Pakai kacang. Jalan-jalan cari makan, minum zamzam. Okey. Sebelum saya cerita kacang, ini kacang semua saya taruh dalam bungkus semua. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Sebelum kamu beli, timbang dulu. Kenapa saya cakap timbang dulu? Kalau pagi ladang kurma, pagi Kuba, pagi Uhud, dia ada jual bungkus separuh. Kalau kamu cakap timbang, dia marah. Kenapa tak sampai sekilo? Dekat ladang kurma, kacang senyum, kacang cerdik, berapa harga? Separuh 45 rial, sekilo 90 rial. Kedai Amal Bab 1 kilo berapa? 60 rial. Sebelum beli, timbang dulu. Tak sampai sekilo, kurang sikit juga ambil free, janji. Sekilo berapa harga? 60 rial. Okey. Ini apa ini? Gajus. Gajus jambu 1 kilo berapa harga? 60 rial. Okey. Ini kismis hitam. Kismis ada dua jenis. Dua-dua saya ada jual. Ada hitam, ada kuning. Kuning tak ada khasiat. Hitam ubat minda, ubat darah. Kismis hitam, kalau budak-budak makan tak payah belajar, terus pandai. Apa? Jagung. Jagung pedas. Jagung pedas kilo berapa harga? 40 rial. Ini apa? Ini kacang kuda. Kacang kuda ada dua jenis. Ada lembut, ada keras. Kalau keras 20, lembut 30. Ada orang tanya saya, macam mana tahu lembut keras? Ini 1 biji, tengok terus hancur. Kalau orang tak ada gigi, full happy, boleh makan. Saya tahu orang tak ada gigi lah. Ini kacang apa? Kacang bijan. Kacang bijan campur madu. Ada madu, ada gula. Kalau gula 30, ini madu 50. Coklat campur-campur saya taruh dalam berapa jenis? Bukan 2 jenis, saya taruh dalam 20 jenis. Ada coklat, ada kurma, coklat, badam, ada buah-buah, 20 jenis. Boleh campur-campur semua sendiri boleh. Ini coklat viral rasa macam aiskrim. Berapa harga? 1 kilo 40 rial. Sekarang saya bagi rasa 1 kilo 40 rial. Ini coklat apa? Coklat Dubai. Coklat Dubai ada 2 jenis. Satu jenis ada plastik dalam. Plastik dalam. Jibli wahda billah عشان saya. Plastik dalam warna gold. Luar warna sama. Plastik dalam. Kalau plastik dalam warna gold, jangan beli. Kenapa? Dalam ada peanut, ada pistachio. Plastik warna putih macam ini, dalam ada kunafa, ada pistachio. Sekarang saya bagi rasa. Ini Mariami. Ajwa Mariami kurma warna. Kalau korang beli dekat kedai Amal Albab ni, kalau dah beli semua, macam dia dah kenal mutawif kita orang kan. So tinggal je nanti dia hantar dekat hotel kita orang. Alhamdulillah. Majul. Ya, rutin. Pun pandai. Ya, mesti. Saya tu pun tanya ke? Bahasa untuk apa sebenarnya? Semua tidur. Ya, tidur. Kenapa kita naik bas?
tengok pemandangan. Oh, tapi semua tidur di sini. Tidur. Ya. Ada yang nak pergi. Masjid Kaabah sirahnya menceritakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mendirikan solat Aidilfitri, tetapi awan datang melindungi keseluruhan, tidak panas dan sebagainya, awan datang melindungi. Sampailah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan para sahabat apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat Aidilfitri. Semasa pemerintahan Abu Bakar membuat di tempat dia juga dinama, ada tempat dia Masjid Abu Bakar. Kalau kita nak tengok masjid tu, kita boleh pergi, tapi mampu tak kita pergi? Kalau nak pergi, kita melalui payung. Okey dah tu. Jom. Jom. View luar tinggi. Syukran. Ibu ambil tipu. Lagi lawan sama. Lawannya kat sini. Tu hang kedai tu. Tu hang kedai ros tu. Tu kedai ros tu. يا أهلا وسهلا نورتنا الورد بالعافية. أهلا وسهلا نورتونا الورد بالعافية. Tapi sedap. Memang sedap. Mana Tak, maksudnya macam tak rasa pelik lah. Still rasa macam strawberry rose. Dia more tu strawberry, aiskrim strawberry tu. Strawberry susu. Fresh lady. Nak membaikkan tekak kita. Oh, kan? Kan? Sejuk kan? Ahlan wa sahlan. Oh, cantik. Hai, hari yang seterusnya. So, hari ni hari bebas. So, tak ada nak buat apa-apa. Pagi ni kita orang plan nak tengok payung tu terbuka. So, lepas subuh, stay je. Bolehlah baca Quran ke, berselawat ke, berzikir ke, sambil-sambil menunggu payung tu terbuka.
Assalamualaikum, welcome to Caca. Alhamdulillah hari ni hari ke-12. Hari ke-12. Hari ni kita ada ziarah luaran Madinah. InsyaAllah salah satu tempat yang kita akan pergi ke Masjid Quba. Saya semalam dah start batuk-batuk, so suara saya akan pelik sikit. Mari kita tengok kita ke mana hari ni. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk ziarah kedua, ziarah luaran daripada Masjid Nabawi, Masjid Nabi kita. Ziarah kita yang pertama pada pagi ini kita terus ke Masjid Quba insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, maksudnya sesiapa yang berwuduk di rumahnya. Ini kalau kita sesiapa yang berwuduk daripada hotelnya kemudian pergi ke Masjid Quba untuk bersolat akan diberi ganjaran pahala seperti pahala menunaikan ibadah. Alhamdulillah kita telah sampai ke Masjid Quba di mana kita telah menampak yang berwarna putih menaranya 4 di hadapan kita insya-Allah. Ini adalah Masjid Quba, masjid yang didirikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid didirikan atas dasar takwa. Inilah bentuk masjidnya, masjid yang pertama setelah nikahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah hingga sampai ke Madinah. Dah sampai Masjid Quba. Alhamdulillah dah settle solat sunat dekat Masjid Quba. Cantik. Dalam masjid tu sejuk. Sakit hidung. Gemuknya kucing tu. Apa nama tempat ni? Inilah ladang kurma. Ladang kurma. Kucing gemuk. Kucing gemuk. Gemuknya dia. Tengok sini. Aduh, man. Satu kilo 50 riyal. Ini semua Madinah 70 riyal. Khusus kamu 50 riyal. 50 riyal sama 50 ringgit. 1 riyal, 1 ringgit sama-sama. Boleh tak? Ada yang dua Madinah yang 30. Alhamdulillah. Masuk bu. Ya masuk halal lagi. 10 riyal bagi. Ayo bos. Ini kurma muda. Yang fresh ini, yang bagus. Ya, 1 box 50 riyal. Boleh coba dulu. Ya halal. Bismillah halal. Ya coba halal bagi. Semua ini semua kurma coba halal. Bismillah. Kurma baru ada. Kurma warna merah, kurma warna nas. Ayo coklat ada ini 1 kilo. Halal lagi bos. Yang Ajualia nomor 1. Ayo bos, masya Allah tabarakallah. Ada parfum, ada tasbih, ada abaya. Ibu apa bilang? Kurma muda. Muda. Budak. Hah? Saya suka. Budak. Tasbih, cincin, kunci. 1 riyal, 10 riyal. Boleh bos, halal lagi. Masya Allah tabarakallah. Ini 1% sama-sama. 20. Ini 1% 20 sama-sama. Cendera.
Halal lagi. Balik siap oleh Ya, terima kasih. Thank you. Tak pernah rasa, nak rasa. Jom kita rasa. Yang putih kita beli. Oh ya. Siap. Masya Allah. Ayo bos, Masya Allah, tabarakallah. Halal lagi bos. Ya, Kau tolong orang cakap sedap, memang sedap. Masya Allah, Malaysia boleh. Halal lagi. Sepatutnya dekat bahagian luar ni, kat belah sana, belah kiri, sepatutnya ada kedai bakso, ada restoran lah tu kat sana tu. Tapi itulah tutup, tak tahu kenapa. Mungkin timing kami datang ni tak kena lah mungkin. Kau tak dia dia balut. Satu batang serial. Mana dapat? Tadi saya beli kalau Balik lagi. Kalau jangan-jangan. sebuah istana di Bukit Garam. Itu namanya Bukit Garam. Istana atau Bukit Garam sempadan tanah halal dengan tanah haram, berhadapan dengan kilang Al-Quran. Ini dia Masjid Nur Kiblat. Masjid inilah melakunya pertukaran kiblat daripada kiblat yang pertama Baitul Muqaddas kepada Masjidil Haram. Sama unta betul unta asli masya-Allah. Ni unta betul. Dan dia habis. Masuklah. Oh, pintu. Okey, Masya Allah. Oh, ada pedang-pedang. Ish. Macam cerita terkejut. Dia encik dulu. Ni dulu ada radio ni. Banyak kunci.
Oh, kena tali ke nak ambil ke rumah? Boleh. Ya Allah, 2 orang. Mainan dulu-dulu. Sekarang kita kat Jabal Uhud. Dulu orang naik free, sekarang dia dah buat kalau nak naik 10 riyal. So dah ramai dah tak naik. Ada kedai-kedai kat sana. Banyak yang burung. Ke apabila banjir besar, airnya surut, hakikan pasir dan sebagainya, maka para syuhada telah pun kelihatan dengan darah yang mengalir. Okay, so sampai situ saja untuk vlog part 7 ni. Kita sambung untuk part 8. Sepatutnya saya plan macam nak settlekan semua vlog Madinah dalam satu vlog, tapi macam panjang sangat pula. Jadi kita maybe part 8 tu adalah vlog last kita di vlog last umrah kita lah. So apa pun, thank you for watching. Jangan lupa like, comment and share. And yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe. Thank you, bye bye.